Assalamualaikum and hai semua. Hari ini telah pun berlangsung event Children Day 2025 Anjuran Putra Specialist Hospital Melaka dan MBMB. Jom ikut saya terjah beberapa peserta dan juga PIC. Okey, so Encik di sini bawa anak-anak. Ya betul, saya bawa anak. Okey. So saya nak tanya, apakah pandangan Encik dekat event ni? Alhamdulillah untuk tahun ni dia punya event putar ni lebih tersusun daripada tahun lepas. Jadi suasana dengan aircon, dengan cuaca yang baik, dengan event banyaklah bagus tahun ni. Okey, kakak nak cakap best tak? Nana. Cakap best. Best. So kat sini kita ada Dr. Azri, pakar pediatrik Putra Specialist Hospital, dan Dr. Kamal Nadin. So boleh tak bagi sedikit pandangan tentang event Children Day ni? Alhamdulillah, first kali terima kasih kepada semua peserta yang dah menjayakan aktiviti kami 2 bulan. Tapi Alhamdulillah berbaloi dengan segala keringat dan usaha, dan InsyaAllah kalau ada sikit baik kami akan kembali dengan event yang lagi besar. Okey, untuk Dr. Kamal Nadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan juga sponsor dan juga pemamer di event hari ini. Yang sungguh menggalakkan kami, begitu syukur kerana sambutan daripada peserta dan juga kaki tangan AJK World Children's Day memang sporting betul. Harap benda ni kita berulang lagi tahun depan. Saya nak tanya, apakah pandangan Puan terhadap event ni? Event ni best lah. Kalau boleh buat lagi lah untuk next akan datang. Alhamdulillah, sesudah event Children Day kita pada hari ini, kami sangat menghargai kehadiran anda semua. Sampai jumpa di tahun depan. Mari lagi, Putrala!